Kenapa Tuan pilih untuk masuk Golden Circle? Sebab Cikgu Haji saya follow lama. Lepas tu dia ada jatuh bangun-bangun juga kat situ. Dan saya masih maintain dengan cikgu lama lah kan. Lepas tu cikgu sentiasa ada ilmu baru. Cikgu pun macam iPhone jugalah, tak jadi macam Nokia lah. Dia sentiasa ada ilmu baru. Saya kena ikut kalau saya tak follow apa yang cikgu buat. Sebab saya pun bukannya orang kata pandai pun, betul bukan 100% pandai dalam kripto ni. Saya nak kena ada orang yang guide saya. Bila orang guide saya, kita dapat faham. Jadi seronok je. Kita seronok, lepas tu cikgu ada banyak bagi ilmu. Lepas tu kita duduk dalam komuniti. Bila kita sendiri-sendiri, kita jatuh pun sendirilah. Kita dalam komuniti, kalau komuniti jatuh, kita jatuh. Kalau komuniti naik, kita pun naik. Jadi kita ada saling support lah, each other. Tuan, macam mana komen Tuan dengan program coaching ni? Berapa banyak dia membantu dari segi perjalanan Tuan dengan kripto? Walaupun Tuan masih baru ni kali kedua kan? Okay. Tapi saya banyak ketinggalan jugalah. Macam tak berapa catch up sangat lah. Kalau ikut coaching yang cikgu bagi tu, yang terbaru ni memang selama yang sebenarnya saya buat, tapi benda tu sebenarnya salah. Dah bertahun-tahun saya buat, sebenarnya benda tu salah. Tapi bila dah jumpa cikgu one to one, cikgu ajar memang rapat betul. Cikgu cakap benda ni sebenarnya macam ni keadaan dia. Jadi baru saya terfikir, rupanya selama ni aku buat benda yang salah. Lepas tu bila cikgu bagi tahu, kita boleh terbuka lah minda kita, terbuka kefahaman kita apa yang cikgu beritahu. Sebab selama ni saya ikut apa yang saya sendiri tahu je. Sebenarnya saya tak betul-betul tahu benda tu betul atau tidak. Saya main buat je. Okay, right, Tuan, terima kasih.